Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Saya Cikgu Muhammad Azhar bin Muhammad Junuh, Guru Besar SK Simpang 3 bersama rakan-rakan saya, Cikgu Zailan bin Zakaria, Guru Besar SK Seri Cangkat, dan Cikgu Ahmad Tarmimi bin Mat Hassan, Guru Besar SK Tuh Paduka Raja, uh, hadir untuk memberikan pembentangan inovasi pengurusan dalam pendidikan yang bertajuk GB Daily Tracker JCOT. Pengurusan operasi sekolah rendah secara manual atau tradisional menimbulkan pelbagai cabaran seperti kesukaran dalam penyimpanan data, risiko kehilangan rekod dan ketidaktepatan pelaporan. Oleh itu, GB Daily Tracker JCOT diperkenalkan sebagai aplikasi digital untuk memudahkan pemantauan operasi sekolah secara sistematik. Objektif aplikasi ini adalah meningkatkan kecekapan pentadbiran sekolah beralih daripada kaedah manual kepada penggunaan teknologi digital serta meningkatkan kecekapan terhadap tugas pentadbiran. Kajian telah dijalankan melibatkan 20 pentadbir sekolah rendah terdiri daripada guru besar yang menggunakan aplikasi ini selama 3 bulan. Data dikumpulkan melalui soal selidik dan temu bual serta dianalisis secara deskriptif. Dapatan menunjukkan bahawa aplikasi ini mengurangkan beban kerja pentadbir sebanyak 40%, meningkatkan ketepatan pelaporan sebanyak 35% dan mempercepatkan dokumentasi sebanyak 50%. Bagi meningkatkan keberkesanan aplikasi ini, cadangan seperti integrasi kecerdasan buatan AI, sistem notifikasi pintar serta latihan teknikal dicadangkan. Kesimpulannya, GB Daily Tracker JCOT berpotensi menjadi alat transformasi digital dalam pengurusan sekolah rendah. Apa itu GB Daily Tracker JCOT? GB Daily Tracker JCOT ialah satu inovasi aplikasi digital yang dibangunkan khas untuk guru besar bagi merekod dan memantau operasi harian sekolah secara sistematik, mudah dan mesra pengguna melalui telefon pintar atau komputer. Cabaran utama dalam pengurusan sekolah rendah adalah proses pemantauan yang kurang sistematik apabila dilakukan secara manual. Pentadbir sering berdepan dengan kesulitan dalam mengemaskini data secara real time, terutama dalam aspek pemantauan infrastruktur, kehadiran guru dan murid serta pemantauan harian operasi sekolah. Selain itu, penggunaan saiz fail fizikal meningkatkan risiko kehilangan dokumen penting, kesilapan dalam pencatatan data dan kesukaran dalam menguruskan rekod terdahulu. Kajian mendapati bahawa sekolah yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pentadbiran berisiko menghadapi masalah ketidaktepatan data, kelewatan dalam pelaporan serta kesukaran dalam membuat analisis ke atas data yang dikumpulkan menurut LAI 2022. Justru terdapat keperluan untuk membangunkan satu sistem digital yang membolehkan pentadbir sekolah melakukan pemantauan secara lebih efisien dan sistematik. Objektif inovasi adalah meningkatkan kecekapan pemantauan harian sekolah rendah melalui penggunaan aplikasi GB Daily Tracker JCOT dalam mengurangkan beban dokumentasi manual bagi guru besar. Seterusnya, menyediakan sistem pemantauan yang boleh diakses dan dirujuk semula secara digital. Ciri-ciri inovasi yang dibangunkan. Yang pertama, akses peranti membolehkan akses melalui telefon pintar atau komputer. Muat naik gambar membolehkan muat naik gambar sebagai bukti pelaksanaan pemantauan. Pelaporan penjanaan laporan automatik iaitu menjana laporan harian secara automatik dalam format PDF. Integrasi AppSheet iaitu menyediakan integrasi data dan navigasi mesra pengguna. Pengumpulan data JotForm iaitu berfungsi sebagai platform utama untuk pengumpulan data digital. Ikon aplikasi menawarkan akses cepat melalui ikon aplikasi di peranti mudah alih. Cara operasi inovasi. Buka aplikasi. Guru besar mengakses aplikasi melalui ikon di telefon pintar atau komputer. Memilih kategori pemantauan untuk tujuan pemantauan rekod. Isi maklumat pemerhatian. Mengisi maklumat pemerhatian termasuk tarikh dan masa. Hantar dan simpan data
Data dihantar dan disimpan secara automatik dalam format PDF. Jana laporan. Laporan dijana secara harian dan disimpan dalam format PDF. Muat naik data pengurusan, bahan pengurusan boleh dimuat naik dan direkodkan untuk pemeriksaan. Gambar rajah inovasi. Gambar rajah inovasi tidak memerlukan secara fizikal, bahkan menggunakan atas talian, iaitu aplikasi di atas telefon pintar menggunakan ikon yang telah dijana. Kelebihan dan kebaikan inovasi. Penggunaan GB Daily Tracker J-Code meningkatkan kecekapan, laporan yang tepat, menjimatkan masa, akses data yang mudah dan mesra pengguna. Berbanding kaedah tradisional atau manual, iaitu terdapat risiko kehilangan data, memakan masa, kesukaran dalam mendapatkan maklumat, kesilapan manual, isu penyimpanan secara fizikal. Impak inovasi berdasarkan kepada maklum balas daripada pengguna turut dianalisis bagi mengenal pasti cabaran serta keperluan penambahbaikan terhadap aplikasi ini. Dapatan dalam bentuk data diberikan seperti di bawah. Impak inovasi dalam aspek pengurusan diterjemah data bentuk carta di bawah. Ini termasuk mengurangkan beban kerja pentadbir sebanyak 40%, meningkatkan ketepatan pelaporan sebanyak 35%, mempercepatkan dokumentasi dan rujukan sebanyak 50%, serta menyokong budaya kerja digital dan cekap. Kos bagi penghasilan inovasi adalah melibatkan RM0 di mana kos latihan penggunaan platform sedia ada, iaitu aplikasi percuma melalui akses internet dan peralatan peribadi dan pembangunan template percuma atas platform digital. Kos bagi setiap unit yang dihasilkan adalah kosong kerana penggunaan platform percuma atau sedia ada melalui aplikasi Jotform, AppSheet dan Looker Studio serta Google Form. Cadangan penambahbaikan inovasi berdasarkan maklum balas daripada pengguna yang terdiri daripada 20 responden yang terdiri daripada guru besar yang menggunakan aplikasi ini selama 3 bulan. Beberapa aspek penambahbaikan yang disarankan untuk meningkatkan fungsi aplikasi GB Daily Tracker J-Code pada masa akan datang ialah iaitu mengintegrasikan kecergasan buatan AI untuk menganalisis data dan juga cadangan bagi corak pemantauan. Sistem notifikasi pintar iaitu memberikan peringatan secara automatik bagi tujuan pemantauan harian. Latihan dan sokongan teknikal iaitu latihan berkala, penyebarluasan penggunaan kepada sekolah lain dan integrasi dengan sistem pengurusan sekolah iaitu dengan menyelaraskan data dan juga bagi membolehkan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Kesimpulannya, penggunaan teknologi digital dalam pengurusan sekolah rendah, khususnya melalui aplikasi GB Daily Tracker J-Code, terbukti berkesan dalam meningkatkan kecekapan pentadbiran dan mengurangkan beban kerja manual harian guru besar. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa aplikasi ini boleh menjadi model dalam transformasi digital bagi sektor pendidikan. Dengan penambahbaikan yang berterusan, aplikasi ini berpotensi untuk dijadikan platform standard dalam pengurusan sekolah rendah pada masa hadapan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya laporan inovasi GB Daily Tracker J-Code ini dapat disiapkan dengan jayanya. Kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan, bimbingan, kerjasama serta sumbangan idea sepanjang proses pembangunan dan pelaksanaan inovasi ini. Penghargaan khas ditujukan kepada pihak pejabat pendidikan daerah Perak Tengah, barisan pentadbir sekolah, guru besar serta seluruh warga sekolah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian dan pengumpulan data bagi inovasi ini. Akhir kata, penghargaan turut diberikan kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan semua individu yang sentiasa memberikan sokongan moral, dorongan dan motivasi sepanjang penyediaan laporan ini. Semoga segala jasa dan sumbangan yang diberikan mendapat ganjaran yang sewajarnya serta menjadi amal jariah yang berpanjangan. Sekian, terima kasih.